Assalamualaikum. Hai semua, saya Ana Ahmad. Saya merupakan star founder master dealer bagi syarikat jual beli emas terbesar di Malaysia, iaitu syarikat Public Gold. Okay, so setiap hari saya akan sharekan tentang simpanan emas, iaitu emas fizikal tuan-puan, ketulinan 999.9 ataupun kita juga kenali sebagai emas 24 karat. Kalau zaman dulu orang panggil emas 10. Okey, ini adalah gold bar dan juga kita ada dalam bentuk dinar. Okey, ini 10 dinar, ini 100 gram. Okey, setiap hari saya secara aktif akan berkongsi tentang ilmu emas ini secara live. Okey, secara live. Saya buka dulu tuan-puan. Dia punya casing kan, supaya tuan-puan boleh nampak emas ni lebih jelas. Alright. Tadi dalam bekas kan. Okey, saya buka dulu bekas dia. So, tuan-puan boleh nampak emas dengan lebih jelas lagi. Okey. Ini 100 gram. Nilai dia hari ini, tuan-puan, dah pun mencecah lebih RM52,000. Okey. Ini edisi bunga emas 100 gram. Bahagian belakang macam ni. Okey. Manakala yang ini pula dinar, 10 dinar. Berat dia adalah 42.5 gram. Bahagian belakang seperti inilah. So, berapa nilai dia hari ini? Berapa nilai untuk 10 dinar? 10 dinar pada hari ini nilainya adalah, sekejap ya, saya tengok dalam apps Public Gold. Harga terkini. Okey, kita boleh tengok dekat apps ini harga emas terkini. Alright? Ini adalah akaun simpanan emas GAP ataupun Gold Accumulation Program, yang mana kita semua boleh menabung emas sama ada secara besar, jumlah yang besar, atau menabung sikit-sikit serendah RM100 tanpa komitmen bulanan. Tak ada komitmen bulanan. Okey, so dekat mana nak tengok, kita tekan sahaja pada button shop di bawah untuk tengok harga emas hari ini. Alright. Okey, tengok dekat bawah di bahagian ini. Okey, tadi 10 dinar kan? 10 dinar nilai dia hari ini 22,000 lebih. Okey, 10 dinar hari ini nilai dia 22,000 lebih. Dah cecah lebih 22,000. Okey, manakala 100 gram dah pun cecah lebih RM52,900. Dah lebih. Okey, jadi tuan-puan, berbaloi ke kita simpan emas? Berbaloi ke? Ramai yang tanya. Bagus ke simpan emas? Berbaloi ke? Okey, untuk makluman tuan-puan, 100 gram gold bar ini yang pada hari ini nilai dah lebih RM52,900. Saya beli pada tahun 2023, iaitu 2 tahun yang lepas, 2 tahun setengah lah. Sebab saya beli pada Februari, sekarang Ogos kan. So, lebih kurang 2 tahun setengah. Pada masa saya beli tu, harga dia cumalah RM27,500, sekitar RM27,500 sahaja. Tetapi hari ini harga telah meningkat kepada RM52,900 lebih. Jadi, berapa kenaikan harga emas dalam masa 2 tahun setengah, tuan-puan? Kita nak tengok harga emas ni, kita simpan emas ni berbaloi atau tak. Kita lihat pada kenaikan harga emas tersebut lah. Okey, baru 2 tahun setengah. Kalau kita kira, hari ini harga 100 gram adalah RM52,971. RM52,971. Saya beli 2 tahun lepas, iaitu pada Februari 2023, nilai baru RM27,500. So, kita tolakkan dengan RM27,500. Kenaikan harga emas sebanyak RM25,000 lebih. Masya Allah. Okey, RM25,471. Iaitu berapa peratus, tuan-puan? Dalam masa 2 tahun setengah, harga emas naik berapa peratus? Kita boleh kira terus ya. Kita boleh kira terus. Kita bahagikan dengan harga emas 2 tahun lepas, RM27,500. Kita darabkan dengan 100. So, jawapannya adalah 92%. 92.62%. 92.62%. Dalam masa 2 tahun setengah. Jadi tuan-puan, saya nak tanya tuan-puan, berbaloi ke? Berbaloi sangat simpan emas. Tuan-puan, beli RM27,500 2 tahun lepas, hari ni dah naik menjadi RM52,900 lebih.
kenaikan sebanyak 92.62%. Yes, sangat-sangat berbaloi tuan-puan. Yang belum lagi start simpan emas tuan-puan, boleh mulakan hari ini, jangan bertangguh. Sebab apa? Harga emas memang tak tunggu kita. Secara purata, okey, kita dah ada sejarah harga emas. Secara purata ya tuan-puan, harga emas akan naik sekitar 10% setahun. 10% dan ke atas. Tahun 2024 sahaja, harga emas dah naik sebanyak 22.9%. Lebih kurang 23%. Untuk satu tahun. Sebab tu harga emas dah mahal tuan-puan. Untuk tahun ni tuan-puan, untuk tahun ini, okey, saya bagi yang terdekat untuk tahun 2025, harga terendah pada tahun ini adalah pada bulan Januari, iaitu RM409. Okey, untuk makluman tuan-puan, hari ini harga dah cecah, hari ini berapa? 12 September 2025, harga dah mencecah RM535. Daripada 400 lebih bulan 1 tahun ni, sekarang dah 500 lebih. Okey, so kita tengok berapa kenaikan harga emas untuk tahun ini sahaja. Dalam masa 9 bulan sahaja. Tak sampai 9 bulan kan? Sebab September belum habis lagi. Maksudnya baru 8 bulan lebih. So, macam mana kita kira? So, ambil 535 harga emas hari ni. Kita tolak dengan harga emas pada Januari, iaitu 409. Kita bahagikan dengan harga emas pada Januari 409 dan kita darabkan dengan 100. 30.8%. Wow. Sangat-sangat banyak tuan-puan. Dalam masa 8 bulan lebih, harga emas dah melebihi 30%. Jadi tuan-puan, jangan bertangguh lagi. Harga emas akan terus naik dan terus naik sebab graf harga emas memang sentiasa naik setiap tahun tuan-puan. Kalau tuan-puan nak tahu, tahun 2000 1 gram emas, 1 gram macam mana rupa 1 gram? Okey, ini 1 gram tuan-puan. Edisi Merdeka, 1 gram harga hari ni RM535. Pada tahun 2000 dulu, 1 gram hanyalah RM35 sahaja. Tuan-puan bayangkan, hari ni 535, kalaulah benda yang dah lepas memang tak boleh ulang kan. Tapi andai kata RM535 tu, kita beli emas pada tahun 2000 dulu, kita dapat berapa gram? Kita bahagi dengan RM35, kita sebenarnya dapat 15 gram. Lebih, 15.5 gram. Tapi hari ni, kita cuma dapat 1 gram. Sebab apa? Sebab berlaku kenaikan harga emas. Sebab itulah tuan-puan, kalau tuan-puan rasa hari ni RM535 harga emas mahal, tuan-puan tunggu. Kalau tuan-puan tunggu, tahun depan harganya memang akan lebih mahal. Sebab tu saya cakap, jangan bertangguh. Tuan-puan boleh terus, okey, buka akaun. Alright, tuan-puan daftar akaun dan mulakan simpanan emas. Jangan tunggu lagi tuan-puan. Mulakan serendah 1 gram boleh atau minimum RM100 pun boleh. Dan tak ada komitmen bulanan. Bagi yang ada bajet besar, tuan-puan boleh terus dapatkan 100 gram ini. Nilai dia RM52,000 lebih hari ni. Tuan-puan boleh buat bayaran penuh ataupun kita juga ada kaedah easy payment plan. 10 kali bayar untuk 10 bulan. Lepas tu dapatlah emas tu. Ataupun 6 kali bayar. EPP 6 bulan. Dan yang terakhir boleh menabunglah dekat akaun emas GAP. Boleh menabung serendah 1 gram atau minimum RM100. Okey, jadi macam mana nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Sangat-sangat mudah. Tuan-puan boleh terus pergi ke profil saya. Ada pautan di sana. Tuan-puan tekan dan boleh terus berhubung dengan saya untuk daftar akaun tanpa bayaran. Okey, nak daftar akaun emas, akaun simpanan emas di Public Gold, tak ada apa-apa bayaran. Bimbingan juga adalah tiada bayaran daripada saya. Saya akan bimbing tuan-puan untuk cara-cara nak mulakan tabungan emas dengan selamat patuh syariah. Di Public Gold, beli emas dapat emas tuan-puan. Kita bersandarkan emas fizikal. Ini adalah contoh emas yang saya beli dari Public Gold. Macam ni lah juga tuan-puan akan dapat andai kata tuan-puan beli emas dengan Public Gold. Tuan-puan boleh pilih nak dalam bentuk gold bar ataupun dalam bentuk dinar. Ataupun jika tuan-puan suka barang kemas perhiasan, di Public Gold kita juga ada barang kemas perhiasan 999 yang boleh dikeluarkan dari sini. Dari mana? Akaun simpanan emas GAP ni.
Kalau nak beli emas 916, kita juga ada kedai emas sendiri. Public Gold ada kedai emas sendiri yang dinamakan PG Jewel. Okey? Tuan-puan boleh beli emas secara fizikal dari Public Gold. Public Gold ni kilang emas, tuan-puan. Dia ada banyak design yang terkini yang tuan-puan boleh dapatkan dari Public Gold. Okey, selain daripada menjual emas, berita baik kepada tuan-puan yang ada emas lama yang dah rosak, yang dah patah, dah kemek, dah cala, okey, yang dah tak nak pakai, tuan-puan juga dialu-alukan untuk jual kepada Public Gold. Dan Public Gold akan ambil barang kemas tersebut, tak kisahlah barang kemas ke, gold bar ke, dinar, apa-apa jenama, walaupun bukan daripada Public Gold, dengan harga tertinggi. Alright? Tuan-puan boleh jual dengan harga yang tertinggi. Tapi sebelum pergi ke cawangan untuk jual emas tersebut, okey, tuan-puan kena daftar akaun dahulu, tanpa cas, daftar akaun, tugas dealer. Public Gold dia dah lantik dealer macam saya untuk bantu tuan-puan buat pendaftaran akaun dan bimbing tuan-puan cara nak mulakan tabungan emas. Dan apa-apa persoalan berkaitan akaun simpanan emas atau macam mana tuan-puan nak pergi ke cawangan untuk jual emas-emas lama tu, boleh rujuk dengan dealer tuan-puan. Kalau tuan-puan daftar dengan saya lah akan bimbing tuan-puan. Okey? Jadi macam mana nak daftar, saya ada tinggalkan, saya ada pin link di bawah, ataupun tuan-puan boleh berhubung saya melalui link di bawah, ataupun tuan-puan boleh terus pergi ke profil saya. Dekat sana ada pautan, tuan-puan boleh tekan button hijau untuk wasabi saya. Alright, saya akan bimbing tuan-puan. Okey, so saya rasa sampai sini sahaja perkongsian saya. Siapa yang berminat nak dapatkan emas, okey, 100 gram macam ni, boleh hubungi saya. Dan emas-emas lain yang lebih besar juga ada ya di Public Gold. Sebagai contoh macam ni lah, 1 kilo ni. 1 kilo, harga dia melebihi RM1.5 juta. Kita ada 1 kilogram. Kita juga ada yang lebih besar, 12.5 kilo. Dan yang paling besar kita ada 31.1 kilo. Jongkong emas ya. Nilai lebih RM16 juta. Kalau yang sekilo ni lebih RM500,000. Yang 12.5 kilo 6 juta lebih. Dan 31 kilo 16 juta lebih. Ada di Public Gold. Sebab apa? Public Gold adalah syarikat jual beli emas terbesar dekat Malaysia. Okey? Emas paling besar dekat Malaysia adalah 31.1 kilo di Public Gold. Kalau ada di kalangan tuan-puan yang nak jongkong emas terbesar tersebut, boleh hubungi saya akan bimbing. Okey? So, sampai sini dulu sharing saya. Semoga bermanfaat. Kepada yang belum follow, jemput follow. Sebab saya akan berkongsi tentang ilmu emas dari semasa ke semasa. Okey? So, terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Terima kasih.